datang, aman, buka tingkap, mak datang. Malam tersebut, Aman dan juga ayahnya sedang nyenyak tidur. Sudah beberapa malam Aman diganggu dengan kehadiran ibu yang dikatakan telah pun meninggal dunia. Tapi dikatakan ibu mengganggu Aman ketika dia sedang tidur bersama dengan ayah. Aman seorang kanak-kanak berusia 9 tahun. Kerap kali terdengar teriakan panggilan ibunya di tingkap. Malah ayahnya telah pun memberitahu Aman. Setelah mendapat bantuan rawatan daripada seorang pakar yang mengatakan tingkap dalam rumah ini selepas 12:30 malam jangan dibiarkan terbuka. Sebab rumah ini sebenarnya sudah pun dipagar. Tetapi bila dengan panggilan, kalau anaknya bangun membuka tingkap, ini bermakna pagaran tersebut akan mati. Pagaran tersebut akan beri laluan kepada apa jua di luar rumah untuk masuk ke dalam. Pendengar Ria 897, kisah daripada seorang ayah, Encik Saiful berkongsi kisah pengalaman isterinya. Sebenarnya kata Cik Saiful, isterinya telah pun menggunakan sejenis susuk. Dipendekkan cerita tentang isterinya meninggal dunia. Ajal maut di tangan Tuhan. Sekuat mana ilmu yang kita ada, kalau dah sampai waktunya, pasti kita akan pergi. Jadi, Saiful menceritakan dalam kiriman email, setelah isteri meninggal dunia, banyak gangguan berlaku bukan dalam rumah. Bila isteri meninggal, pada hari yang sama, Encik Saiful dengan beberapa lagi orang pakar yang lain telah pun dijemput untuk sema rumah tersebut. Perkakas-perkakas milik isteri telah pun dihumban, dibuang keluar dari rumah. Malah rumah Encik Saiful sekelilingnya merupakan hutan. Ini merupakan kiriman bukan dari pendengar Singapura. Seorang pendengar yang menetap dari Indonesia berkongsi pengalaman. Pendengar Ria 897, Saiful memberitahu, hampir setiap malam anaknya akan terbangun. Kedengaran orang di tingkap, "Man, buka tingkap, Man, mak datang." Mengikut Saiful, sekiranya kalau anaknya bangun dan membuka tingkap, walaupun rumah itu dipagar, itu seolah-olah memberi makhluk tersebut mengizinkan dia masuk ke dalam rumah. Tujuannya nak masuk dalam rumah senang. Kalau satu makhluk dapat masuk, dia akan panggil kawan-kawan yang lain untuk masuk. Rumah itu akan dijadikan tempat mereka tinggal. Ini adalah susuk peliharaan yang disimpan oleh arwah isteri Saiful. Pendengar Ria 897 FM, gangguan ini berlaku selama lebih kurang setahun lebih sebelum akhirnya berita gembira diterima oleh Saiful yang beliau akan berpindah ke rumah yang baru. Bila pindah ke rumah yang baru, pada mulanya memang rasa takut. Tingkap bilik, tingkap dapur, semua tingkap dalam rumah ditutup dan tak pernah dibuka selepas jam 12:30 malam. Malah lama-kelamaan, kata Saiful, saya semakin berani dan saya mula buka tingkap di ruang tamu dan rasa tidak ada apa-apa yang mengganggu dan saya bersyukur kerana saya akhirnya dapat hidup tenteram dan aman. Sebenarnya saya nak ceritakan tentang arwah isteri, tapi apakan daya saya tak sampai hati nak menulis kiriman email ini pada Casey kerana setiap kali saya nak menceritakan sesuatu yang dialami oleh isteri ketika dia memakai susuk, saya akan sedih, menitiskan air mata mengenang pemergian isteri dengan keadaan yang tidak menentu.
Terima kasih. Selamat tengah malam dari Saiful dan anaknya Aman. Pendengar Ria 897, terima kasih pada pendengar kita yang berasal dari Indonesia. Terima kasih pada Encik Saiful berkongsi pengalaman yang saya rasa memang cukup menakutkan. Tinggal di rumah yang dikelilingi dengan hutan, ya. Dan datangnya di waktu malam mengganggu anak. Sebenarnya kisah Saiful ni agak panjang dan susah saya nak faham bila saya terima kiriman emailnya awal petang tadi. Dan saya cuba memahami dan saya cuba juga tambahkan sedikit perkataan-perkataan yang anda gunakan yang mungkin saya rasa ada yang tak akan faham sebab menggunakan istilah bahasa Indonesia. Baik, itulah pengalaman seorang anak 9 tahun diganggu oleh ibunya. Dan kalau anak itu buka tingkap, setelah mendengar suara ibu merayu suruh buka tingkap, makhluk itu akan masuk ke dalam dan mengganggu Aman dan juga Saiful. Saya rasa satu langkah yang baik Encik Saiful pindah rumah. Tapi bayangkan, setahun lebih kena ganggu. Setiap malam luar rumah mungkin nampak sesuatu, perempuan rambut putih, mungkin nampak kepala manusia, dengar suara nak masuk dalam rumah. Wah, saya rasa tak semua orang mempunyai kesabaran. Setahun lebih kena ganggu tu memang satu perkara yang luar biasa. Baik, kita akan teruskan dengan kisah misteri. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Dan saudara, ingatlah, setiap kisah hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Selamat tengah malam, Casey, pendengar misteri jam 12. Nama saya Nora. Saya ada satu pengalaman yang menyeramkan. Perkara ini berlaku, kata Nora, ketika saya belum berumah tangga, sekitar usia 21 tahun. Saya ada seorang makcik yang saya rapat sangat. Makcik saya dengan saya dah macam adik-beradik. Saya lebih rapat pada makcik dari ibu kandung sendiri. Rumah makcik dengan rumah saya tidak jauh. Jadi setiap kali daripada zaman saya sekolah menengah khususnya, saya dah mula rapat. Sebab ibu dah izinkan saya untuk keluar rumah, singgah rumah makcik beberapa kali. Beberapa kali itulah, dari rumah saya ke rumah makcik lebih kurang beberapa blok jaraknya. Saya akan duduk belajar di sana, makan, menonton TV, sampailah ke petang. Adik-beradik saya ramai, 7 orang. Jadi makcik ni berikan saya perhatian. Ibu sendiri pun nak layan 7 orang anak memang sukar. Jadi saya mendapat kasih sayang dari makcik saya, merupakan kakak kepada ibu. Casey, kata Nora, bila makcik saya meninggal dunia, dia ada serahkan saya sesuatu. Nora mengatakan di sini, saya waktu itu masih sekolah menengah dan tidak tahu sebenarnya apa yang diberikan oleh makcik. Tapi makcik pernah waktu dia sihat mengatakan yang dia ada hadiah nak beri pada saya. Nora, Cik Nia ada hadiah nak kasih kau. Nora simpan hadiah ni bagus. Nanti satu hari bila makcik dah tak ada, dijaga kau. Saya hanya menganggukkan kepala, Casey. Makcik memberikan saya ada satu kotak kayu. Entah apa isi dalamnya. Dia mengatakan yang saya tak perlu tahu. Saya ambil ini, jangan tunjuk sesiapa dalam keluarga, baik abang, ibu ataupun abah saya. Saya ambil kotak kecil, sebesar macam kotak mancis. Dan kemudian saya simpan dalam almari. Dari saya berusia belasan tahun sampai usia saya 21 tahun. Casey, saya sembunyikan kotak tersebut tanpa pengetahuan ibu saya. Pada usia saya 21 tahun, barulah saya jumpa cinta sejati. Merupakan waktu itu kekasih saya. Sebelum ini, Casey, saya tidak ada ramai kawan lelaki. Malah yang berkenalan dengan saya, semua akan putus tengah jalan. Semua tidak akan berkekalan. Tapi bila saya jumpa suami saya ketika itu, Nur Hisham, saya jadi berkenan, terpikat dengan dia. Dia seorang yang baik, sembahyang tak lepas. Casey, jarang sekali zaman sekarang nak jumpa lelaki sedemikian. Tapi ketika itulah dia telah pun membuka mata saya
Apabila di tempat tugas, saya terdengar selepas dia solat, dia mengaji. Terubat hati saya, macam terpanggil. Dari situlah saya nak berkenalan dengan dia. Kami mula berpacaran ataupun menjadi sepasang kekasih. Dan bila dia datang ke rumah saya berjumpa dengan ibu dan ayah, dia rasakan macam sesuatu yang tak kena. Pendengar Ria 897. Setelah dia datang rumah, kemudian lebih kurang hampir sebulan lebih, dia menyepi tanpa berita. Saya gelisah Kisi, tidak bercakap, tidak berbual. Oleh kerana dia telah pun dipindahkan ke departmen yang lain, ke tempat yang lain, saya dah jarang jumpa dia dan dia seolah-olah tidak ingin bersama dengan saya. Sampaikan saya berjumpa dengan dia, saya tanya kenapa, dia tak tahu apa alasan nak diberikan. Kata Nora, dipendekkan cerita, bila akhirnya saya berobat Kisi, saya sendiri yang pergi. Pakar itu mengatakan ada benda yang mendampingi saya. Jadi, saya tanya apa? Pakar itu kata, untuk rawatan yang pertama, dia tidak pasti apakah benda mendampingi. Dan saya pun sudah lupa tentang kotak yang arwah makcik saya pernah berikan. Pakar mengatakan, saya harus jumpa dia untuk beberapa kali untuk memastikan apakah rawatan yang sesuai perlu saya dapatkan dari beliau. Saya pulang ke rumah dengan hati yang hampa. Masih teringat kisah suami saya ketika itu. Saya balik tak boleh tidur malam. Kisi saya ada pegang sesuatu yang diberi oleh pakar. Merupakan ada satu kertas mengandungi beberapa surah. Katanya semalam sebelum saya tidur, saya harus baca. Dan saya akan mimpi sesuatu. Dari mimpi itu, dia katanya harus beritahu pakar tersebut apakah mimpi saya. Saya baca Kisi. Kemudian saya tertidur, terlelap mata. Pukul 2 lebih pagi, saya terbangun. Apabila terdengar bunyi nyaring dalam bilik, berdesing telinga saya. Waktu itu Kisi, pendengar Ria 897, dalam bilik itu ada saya dengan 2 orang adik perempuan saya. Terperanjat saya apabila ternampak di sudut bilik, di penjuru bilik saya, kelihatan seperti ada benda bungkusan warna putih macamlah Kisi makhluk pocong. Pendengar Ria 897 FM. Apa yang dilakukan oleh teman kita amat menakutkan beliau sangat-sangat. Beliau telah pun mengejut kedua-dua adik yang sedang nyenyak tidur. Apabila pandang kembali ke arah sudut yang ternampak makhluk pocong, benda tu hilang sekelip mata. Saya memberitahu pakar tersebut tentang apa yang berlaku. Barulah saya teringat tentang kotak yang ada saya simpan. Kisi, bertahun saya simpan kotak tersebut, tidak pernah sekali pun menjenguk, mengintip apakah isi kandungannya. Terperanjat apabila pakar tersebut membuka dan dalam kotak itu ada sejenis anak patung sebesar jari telunjuk dibungkus macam hantu pocong. Pakar tersebut mengatakan benda itu dah hampir sebati dengan badan saya dan sayalah adalah penerima saka yang diturunkan oleh makcik. Pakar tersebut mengatakan kalau makcik awak tak berikan makhluk ini pada awak, dia akan menghadapi kesukaran untuk meninggal dunia. Sebab dia tahu mungkin dia dah dapat tanda-tanda yang dia akan pergi. Saya dah pun buang saka tersebut. Ketika itu tunang saya ataupun suami saya ketika itu telah pun berbaik semula dengan saya dan kami terus melangsungkan perkahwinan. Terima kasih Kisi dan selamat tengah malam dari Nora. Pendengar Ria 897, bagaimana kalau ada kisah misteri anda boleh hubungi saya di 66911897. Terima kasih bagi anda yang sedang memantau siaran kami di Facebook Ria 897. Ramai ni saya jarang semak lah, saya tengok tapi jarang saya mungkin sebut-sebut. Jadi terima kasih bagi anda seperti siapa ni, Azaros, Ahiga, siapa lagi ni, Xavier Arios, nama kencang Kecempreng, Faizal Kecempreng, Muhammad Saini Isnin, Muhammad Saini Isnin dah baca awal tadi, Sasha Batu Nisan, nama dia pun
Awak petik gambar batu nisan siapa ni lah Gina Mons ya, Ultraman 7. Ultraman 7, adakah ini gambar awak Ultraman 7 perut bulat je. Baik, yang Mimi Ramli, Zaki Zantos dan yang lain-lain sedang memantau di Facebook Ria, Facebook saya seperti Aini Hani, Sonia, Julia, Syam, Shadi, Twin Inboots dan yang lain-lain yang sedang memantau. Saya ucapkan ribuan terima kasih lah pada malam ini. Dan ada juga kiriman SMS yang ingin saya sempurnakan, datangnya daripada Sulastri. Katanya di sini, Kisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya bernama Sulastri. Saya adalah seorang pembantu di Singapura. Saya menggunakan SMS anak majikan saya yang juga suka mendengar rancangan ini. Saya ada satu masalah. Masalahnya sekarang ini, saya pernah ternampak saya pernah ternampak majikan saya melakukan sesuatu dalam rumah yang saya rasa melanggar dari segi akidah Islam, dan pernah juga dia memuja-muja sesuatu dalam rumah. Dan saya dapat tahu dari anaknya yang ibu dengan bapanya suka tikam nombor ekor. Saya ni bukan nak masuk campur, tetapi kita sesama Islam dan rasa serba salah dibuatnya. Kadang-kadang bila dia belikan makan pun saya rasa was-was untuk makan sebab takut halal ataupun tidak, kata Sulastri. Saya memang sedih sebab anaknya yang berusia 14 tahun memang tahu kelakuan ayah dengan ibu salah. Dan bagaimana pula dengan anak yang 9 dan juga 7 tahun? Kalau mereka nampak, pasti mereka akan ikut. Pernah sekali itu, apabila saya sedang tidur, terbangun di waktu malam, terdengar sesuatu di bahagian dapur rumah. Terperanjat dibuatnya apabila si ibu sedang berdiri di tingkap dapur sambil memegang joystick tika itu dan menyeru sesuatu. Di tangannya ada beberapa kertas yang ditaburkan di atas lantai, seolah-olah menyeru sesuatu, memberi dia nombor ekor. Lalu saya terus masuk ke dalam bilik dan sambung tidur. Sekarang ini saya khawatir bukan tentang saya, tapi tentang anak-anak yang masih kecil bila melihat kelakuan ibu dan ayah yang tidak begitu baik. Terima kasih dan selamat tengah malam. Mohon maaf kalau SMS ini mengganggu Kisi. Terima kasih ya. Sulastri, terima kasih kerana berkongsi pengalaman, dan saya rasa susahlah sebab kalau awak nak didik dia, nanti dia cakap, "Engkau ni dekat sini pembantu, kau diam, jangan ganggu aku." Satu hal pula kan. Apa nak buat, ini adalah tugas anda lah untuk mendidik anak-anaknya. Sebab tu anda di sana tu ada sebab diketemukan anda jodoh dengan keluarga si Polan ni. Mungkin agaknya anda untuk membimbing mereka lah ke jalan yang diredai dan yang benar. Macam itulah saya rasa. Baik, terima kasih kerana sudi berkongsi pengalaman, dan akan saya kembali selepas ini dengan pemanggil kita. Jangan ke mana-mana. Saudara, kita akan teruskan dengan kisah-kisah anda, dan bersama dengan saya kita ada Wak. Hello Wak, apa khabar? Baik, Alhamdulillah baik. Dan Wak buat panggilan dari mana Wak? Saya bawa panggilan daripada Bedok, Nos. Ni di rumah ke tempat bertugas ni? Oh, ni masih di dalam kapak kereta. Dan Wak ada pengalaman tentang apa Wak? Oh, saya ada satu pengalaman yang orang hantar 77 kepada saya. Orang hantar 77 pada anda? Yes. Jadi ini berlaku bila? Tahun-tahun bila ni? Tahun lepas ke? Berlaku pada bulan lepas. Bulan lepas Wah, ingatkan 77 dah tak digunakan lagi Oh, ni masih lagi. Masih. Padahal orang masih menggunakannya. Tapi, iyalah kita cakap, Allahu Akbar. Perkara ini jangan dicuba-cubalah dengan sembarangan orang. Jadi, kisah yang anda kata 77, silakan bagaimana? Apa yang berlaku sebenarnya? Oh, jadi pada tanggal 7 hari bulan tu, bulan lepas. Jadi, jam 12. Lebih tengah hari sikit, tengah malam sikit lah. Jadi saya parking lori besar saya lah. Dan sambil itu saya yang betul membuat berjayaan kursi, meja, pinggan mangkuk semua lah. Jadi kebetulan tu tukang masak tu panggil saya makan dengan budak-budak saya lah. Ramai-ramai ada dalam 4-5 orang, 5 orang lebih. Jadi saya pun terimalah apa panggilan dia makan tu. Jadi saya parking kat lori, turun, ramai-ramai makan, ada 2-3 dah standby dekat atas lori lah.
Tapi saya belum habis makan lagi lah. Saya bilang kalau dah habis makan, yang dah habis makan tu tunggu di atas lori dah. Jadi tiba-tiba tu bunyi satu dentuman kuat di hadapan lori saya. Jadi bila saya pun, bila budak-budak rakan bekerja tu cakap, wah, lori depan dah pecah di tempat tempat duduk saya dan tempat pendudukan saya lah. Jadi saya pun tunggukan dengan apa yang kebetulan berlaku. Jadi saya pun tak ambil indah sangat lah. Jadi pecahkan cermin-cermin tu semua, saya bawa balik ke stor saya ke Sungai Kadut lah. Jadi kebetulan hari Minggu tu tak ada workshop. Jadi hari Senin tu saya ambil balik lori tu, masukkan workshop. Saya gunakan kawan saya di lori. Dah hampir siap hari Selasa, saya gunakan lori itu balik dah siap. Jadi saya pun teruskan kerja saya sampai jam 12 malam. Tiba-tiba saya parking lori saya pula di Tempinis. Jadi tiba-tiba budak saya pun panggil saya makan. Wah, mari kita makan. Jam 12 tepat. Jam 12 tepat tengah malam. Jadi saya pun turun makan. Hampir saya makan 5 suap. Satu dentuman lagi dentam lagi. Wah. Di sebelah kiri tempat penduduk, tempat apa, penumpang di tempat duduk. Berlubang satu macam satu pek kepala boleh masuk. Jadi saya pun, ini saya tak, terus terang saya tak puas hati. Jadi saya ambilkan pakar, 2-3 pakar, fokuskan apa yang telah jadi, apa yang... Jadi diorang menasihatkan saya, ada perkara-perkara yang tak baik. Jadi ada tak perkara-perkara apa yang barang-barang ke apa di dalam stor saya, kepunyaan orang lain ke, atau saya sudah beli barang-barang dia lah. Jadi pakar tu cakap, tanya itu macam perkara. Saya bilang memang ada. Tapi saya cuma beli dia barang. Barang-barang tu saya beli. Bukan saya kata orang tu saya apa, dah cakap dengan yang mempunyai tu, mungkin adik kamu ada menjalankan perniagaan ni yang sama. Jadi kenapa kamu tidak jual dengan dia ke atau beri pada dia? Jadi saya pun dah tanya lagi. Malam tu juga saya tanya dengan dia. Jadi bila dia terus serang, dia dah cakap apa-apa perkara yang barang tu semua, apa yang dia nak, dia dah kasih. Tapi yang sekarang ni apa yang dia tak nak, dia jual dengan saya. Nah, jadi saya dah fokuskan siapa-siapa yang perkara ni, jangan cuba-cuba sembarangan orang. Jadi saya dah pulangkan barang-barang tu semua kepada dia. Jadi 3 pakar terima kirimkan barang tu pulang pada siapa yang pemberi dia. Barang jadi, apa sebenarnya yang anda ambil? Dia angkakan 77 pada saya. Jadi kalau malam tu, kalau saya lagi memandu di SLE ke atau di PIE, apa dah jadi? Dahsyat kemalangan jalan raya lah tu. Jadi saya fikir itu mesti bertabur kita lori ni, kalau saya kena tempat mesti saya muntah darah. Jadi saya cuma nak nasihatkan yang ada perkara barang-barang ini, jangan cuba-cuba siapa-siapa yang nak dicuba. Jadi kita memang ada benda yang apa yang penjagaan kita memang ada, kita percaya apa perkara berlaku pada diri saya, kita kan. Jadi kita ada penjaga kita. Mungkin dengan jalan yang benar lah, apa yang kita kata orang amalkan lah. Jadi Allah SWT tu kalau dengan satu titik darah tak izinkan satu titik darah jatuh ke bumi pun, insyaAllah kita akan selamat. Jadi saya nasihatkan, siapa-siapa yang ada perkara ini, barang-barang ini, jauhkanlah daripada mencuba sembarangan orang. Ya, jadi terima kasihlah. Terima kasih. Penting anda selamatlah ya. Terima kasih ya. Itu memang kita minta selamat. Kita dah fokuskan apa yang kita nak tujukan. Jangan kata orang tu kata orang mencuba-cuba dengan sembarang-sembarang orang. Terima kasih ya. Ya, insyaAllah. Kembali. Baik. Saya akan teruskan dengan kisah berikut ini. Anda boleh hubungi saya dan teman Ria 897. Wah. Ini ada kiriman SMS yang telah pun menangkaplah perhatian saya ni. Datangnya daripada Nordi. Kata Nordi, KC,
saya ingin berkongsi sesuatu. Minggu lepas, ada sebuah majlis persandingan di salah sebuah tempat di Singapura. Saya tak nak sebut nama tempatnya, Kisi, sebab saya takut nanti saya kena. Jadi Nordi menceritakan, ada pertunjukan kuda kipang. Kuda kipang bukan yang biasa. Ada pertunjukan kuda kipang yang pernah saya lihat ni macam tarian-tarian biasa. Tapi yang ini, Kisi, bapa pengantin, keluarga pengantin merupakan penggiat seni kuda kipang. Jadi bila ada persandingan dekat hujung blok tersebut, yang juga telah pun didekorasi, ada persembahan lah. Sesiapa yang nak tengok pertunjukan kuda kipang ni, boleh ke sana. Jadi ada yang dah menurun, ada sampai keluarkan cabuk, dan ada makan kacang, mula menari. Dan saya tengok ada juga ibu-ibu yang tidak benarkan anak-anak mereka untuk melihat. Sebab mungkin sesuatu perkara yang berbahaya, makan kaca depan kanak-kanak. Jadi kata Nordi, saya terperasan, salah satu dari kuda kipang tu tiba-tiba menggelabah. Dimaksudkan oleh Nordi, kuda kipang tu salah satulah. Mungkin dia tak beritahu berapa ramai yang sedang menari, tapi sambil bunyi gamelan, satu-satu semua menari mengikut tarian rentak gamelan yang dimainkan di kolong blok persandingan di salah sebuah kawasan di Singapura. Tiba-tiba salah satu penggiat ni yang sedang menari mengikut irama gamelan terhenti dan terus seolah-olah macam sesak nafas, macam cacing kepanasan, terbaring dan terus menggelabah. Ini katanya Nordi. Jadi dua orang yang dikatakan penjaga kawasan itu terus menghampiri. Pada mulanya saya fikirkan mungkin satu perkara yang normal. Sampaikan tok guru yang sedang menjaga kawasan itu menghampiri budak yang terbaring itu. Dan saya rasakan mesti ada benda yang tak kena. Entah macam mana, Kisi, sedang saya perhatikan budak tu yang dalam keadaan saya rasa ni nyawa ikan. Saya bila pandang atas terperanjat ternampak di hujung sudut ramai-ramai sedang memerhatikan pertunjukan dan juga kecemasan yang sedang berlaku pada waktu yang sama. Saya rasa ada seorang pakcik ni yang bersongkok putih, songkok haji, mulutnya komat kamit dan matanya tajam melihat budak tu. Saya terkejut. Casey, orang lain semua tak perasan. Bila saya terperasan dan pakcik tu perasan yang saya sedang tengok dia, dia pejam mata, kemudian dia berhenti daripada membaca. Saya tengok balik budak yang terbaring, baru budak tu okey macam biasa. Saya tengok atas balik, pakcik tu dah tak ada, Casey, dah tak nampak pun. Entah ke mana dia lari. Jadi itulah pengalaman saya. Peristiwa yang saya alami hujung minggu lalu ketika menghadiri majlis persandingan di salah sebuah kawasan di Singapura. Untuk pengetahuan Casey tolonglah jangan sebut di udara. Nama kumpulan kuda kipang ini adalah baik. Dan itu saja. Terima kasih dari Nordi. Itu dia kisah. Apa agaknya anda rasalah? Yang anda rasa mungkin yang budak tu lakukan, ataupun lelaki pakcik tua ke yang songkok tu lakukan. Salah seorang daripada mereka sedang menari, menjoget. Tiba-tiba mungkin kata Nordi, dia ternampak lah salah seorang yang sedang berdiri menyaksikan tu, seorang pakcik bersongkok putih memerhatikan budak yang sedang jatuh, mulutnya sambil komat kamit. Kemudian bila dia perasan Nordi sedang lihat, Nordi nampak dia pejam mata dan dia berhenti dari membaca. Nordi tengok balik lah budak yang terbaring tu dah okey. Dia pandang balik ke hadapannya mungkin. Dia kata terperanjat apabila pakcik tu hilang. Mungkin larikan diri ke tak tahulah. Jadi itulah peristiwa yang diketengahkan. Ini kira saya ada ilmu, kamu ada ilmu, mari kita rentap. Macam tu lah. Ada orang macam tu, dia suka tunjuk-tunjuk. Dan pernah juga saya ceritakan beberapa kiriman email tentang pertunjukan tertentu lah. Ada orang yang tunjuk-tunjuk, dia action, kemudian dia pun datang, wah aku ada ilmu, kita tengok siapa paling terror. Dia pun cuma hantar sikit. Jadi itulah yang dikatakan, masing-masing nak tunjuk lah siapa hebat lah. Baik, kita ke hujung talian bersama dengan pendengar kita. Dan siapa di hujung talian? Hello, selamat tengah malam. Hello, selamat malam ni. Ya, siapa bercakap ni? Ini Mokhtar ke si? Cik Mokhtar, ada pengalaman tentang apa Cik Mokhtar? Ini pengalaman anak saudara saya lah. Dia baru kerja kan. Silakan, dalam ini bulan juga dia ternampak.
Dia kerja salah sebuah pulau peranginan. Tahu je di mana Silakan. Ya. Ini apa? Dalam 2 minggu lepas lah Casey. Dia kerja sebagai maintenance. Duduk ramai-ramai tengah isap pokok. Sekali diorang terserempak dengan apa tahu? Pasukan tentera Jepun lah tengah baris tanpa kepala tengah baris tanpa kepala. Jadi diorang berterabur lari. Itu dalam 2 minggu lepas gitulah. Jadi dalam seminggu lepas ni jumpa lagi 2 kali. Perempuan pakai congsam tengah dukung anak. Masa tu dia tengah nak pergi staff kantin lah, nak pergi makan. 2 orang dengan kawan dia kan. Tengah naik ke bagi. Sekali dia perhatikan tu perempuan dukung anak kan. Dia nak tengok ni perempuan manusia ke makhluk asing. Sekali dia tengok perempuan tu jalan tembus tembok Dia tahu ni bukan manusia, mesti makhluk halus kan. Dan lagi satu kali pun dalam minggu lepas juga, dalam ini bulan juga gitu. Seminggu lepas dia tengah repair itu roller coaster. Dia letak dia punya spare part spana semua pelayar dekat atas kan. Dia tengah bikin tiba-tiba tu spana dengan pelayar jatuh dengan sendiri. Jadi dia nak kutip tu pelayar dengan spana. Dia dah pergi angkat tu spana. Jadi dia toleh ke atas. Dia nampak tentera Jepun lagi. Kaki terjuntai-juntai dekat atas. Cuma kaki dia, tak ada badan. Dalam minggu lepas juga. Dalam hari Senin dia bilang. Nah itu je Terima kasih Cik Mukhtar ya. Sama-sama Cik. Baik, kita akan terus dengan kisah-kisah anda sebentar nanti. Dan sini ada satu SMS datang dari Obak Mardi. Katanya, Kisi, apa yang si budak tu ceritakan tentang seorang pakcik tu yang merenung, pakcik tu telah pun mengunci. Dipanggil mengunci budak yang sedang menjalankan tarian kuda kipang. Sebab apa budak tu menggelabah? Bila dia kunci, makhluk tu tidak dapat mengawal badan tuan punya badan, kata Ubak Mardi. Jadi budak tu menggelabah sebab sebelum tu kan dia makan kaca. Kisi ada katakan, jadi bila makhluk tu dikunci, tak dapat masuk ke dalam badan budak itu, sakitlah tekak orang tu, kena kaca yang tajam. Jadi memang benar kalau seseorang tu ada ilmu tertentu, dengan baca beberapa surah, merenung dan tahu niat di mana, orang yang sedang mempraktikkan ilmu kuda kipang akan dikunci dan menggelabah. Tapi berhati-hatilah, kalau tak pandai akan makan tuan, dan kalau tak tahu kawal, si empunya diri yang dikunci akan meninggal dunia. Dan untuk Kisi, jangan khawatir, saya sudah kunci. Okeylah, tak apalah terima kasihlah. Baik, kita akan kembali sebentar nanti dengan kisah-kisah anda dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Dan saya akan teruskan dengan pengalaman misteri anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Macam-macam saya terima, dan di sini juga ada seorang pendengar telah pun kirimkan sesuatu pada saya. Dan tak tahulah saya tak akan baca semua, tapi katanya sini, Kisi, di sini ada satu seruan yang pernah saya belajar ketika saya pernah menganggotai salah satu kumpulan kuda kipang. Katanya, langit ku jejak, bumi yang nyata, engkau rasuk si Anu. Dan si Anu tu dengan menyebut nama kita sendiri dan juga nama ibu kita, bukan nama ayah. Misal kata nama saya, kalau nama saya Ahmad, ibu saya Fatimah binti Abu, jadi saya akan sebut, engkau rasuk si Anu Ahmad Fatimah binti Abu. Engkau makan hati perut dia. Jikalau engkau tidak pergi, rasuklah badanku ini. Ku genggam, ku seru dan sebagainya. Saya tak nak sebut semuanya. Jadi itulah dikatakan. Setelah itu, barulah bermulanya main gamelan. Bila seseorang itu membaca mantra ini, Kisi, ketika upacara kuda kipang, dia akan baca dalam hati. Bermulanya muzik gamelan, mereka akan menari pejam mata. Lama-kelamaan mereka akan dirasuk, badan akan dikawal.
Ini dari Razif katanya, bekas anggota Kuda Kepang di Singapura. Baik, itu mungkin satu benar, tidak, tak tahulah tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Yang ini pula ada yang bertanya kepada saya tentang KC. Boleh tak KC tanyakan pendengar-pendengar Ria tentang sangka? Apa sebenarnya sangka? Dan saya juga telah pun carilah di internet. Senang di internet ni kalau kita type Google macam-macam ada. Katanya mengikut rujukan depan saya ni, sangka diperbuat daripada buluh dengan mengikut syarat-syarat tertentu. Di atasnya dikatakan diletakkan seekor ayam panggang yang telah mengikut syarat-syarat tertentulah. Jadi ayam tu disiapkan dengan cara-cara tertentu, bukan ayam panggang kat kedai mana awak beli ataupun akan dihiasi atas buluh tersebut dengan pulut kuning dan bertih sebagai jamuan. Jamuan untuk siapa? Jamuan ayam panggang pulut kuning bertih diberikan kepada jin yang dihajatinya. Sama ada jin keturunan ataupun jin penjaga, supaya jangan mengganggu keluarga ataupun sekitaran kampung mereka. Dikatakan kemenyan mula dibakar sebagai bauan wangi. Katanya di sini, bakar kemenyan. Makhluk jin memang suka dengan bau kemenyan dan juga memang suka dengan asap. Bila dibakar kemenyan, jin pasti akan datang. Seolah-olah kita menyediakan sesuatu untuk dia. Dan katanya yang sangat menjadi tarikan kepada makhluk jin. Itulah antara syarat utama untuk memanggil makhluk itu datang kepada kita. Dan katanya ada dua cara menggunakan dan meletakkan sangka ini. Jika sangka tersebut dibuat untuk keselamatan keluarga, maka ia dibuat dan diletak di dalam rumah dengan diikuti oleh majlis-majlis tertentu. Jika sangka tersebut dibuat untuk menjaga kampung, ia akan diletak di tepi hutan atau pinggir kampung dengan bacaan mentera, jampi serapa tertentu, dan kadang-kadang disembelih pula seekor kambing dan kerbau sebagai hadiah kepada jin yang menjaga ketenteraman kampung tersebut. Pendengar Ria 897 FM, ingat apa jua yang saya kongsi sama hanyalah sebagai satu informasi. Jangan sampai kita terikut-ikut dan sampai tersalah akidah. Pendengar Ria 897, apa jua kisah yang diketengahkan pada malam ini. Setiap malam dalam rancangan MG12, saya ingin ingatkan, anggaplah semua sebagai satu hiburan. Jangan kita terikut-ikut. Ingat. Dan kalau ketika kita tahu itu salah, kita jadikan ia sebagai satu sempadan. Semoga kita tidak terjebak dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Baik, pendengar-pendengar yang saya hormati, anda boleh hubungi saya sekarang 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Ya, hello. Hai, siapa bercakap tu? Ya, Rahman. Rahman, buat panggilan dari mana ni? Dari Cukang. Ada kisah misteri tentang apa, Rahman? Silakan. Tentang semasa saya tidur di lori tempat Queenstown. Anda tidur dalam lori? Tidur dalam lori. Ini anda tidur di tepi jalan ke tempat letak lori ke macam mana? Lori, tempat letak lori. Oh, itu apa, heavy vehicle parking lah? Heavy vehicle parking. Situ kalau gitu selalu senyap, sunyi Senyap, sunyi. Kenapa? Apa yang buat anda tidur sana? Penat ke atau macam mana ni? Penat lah. Silakan kisahnya. Pagi ni saya kerja pagi kan. Oh, jadi anda terus tidur sampai ke pagi lah? Tidur sampai ke pagi. Silakan. Semasa saya tidur malam tu kan, saya tidur di belakang lah, saya tutup pintu. Jadi saya dengar sesuatu lah. Macam sesuatu orang jalan. Saya tengok di luar tapi tak ada orang. Lepas saya tengok tak ada orang, betul saya tutup balik atau pintu, saya teruskan tidur. Habis saya dengar macam benda orang cakap-cakap di luar, cakap-cakap. Habis lepas tu saya tengok pintu, tepi-tepi pintu kan. Saya tengok nampak baju, macam ada baju merah. Jalan terus saya keluar, tengok tak ada orang. Itu saya pun saya takut lah. Rumah pun naik juga malam tu kan. Itulah malah itu je yang itu. Wah, berani awak tidur sorang-sorang dekat di tempat letak lori ni. Dah penat sangat. Kalau saya tak apalah, saya rela balik Terima kasih, Rahman. Okey, sama. Okey, silakan 669-11897. Itu dia, bukan senang nak cari rezeki sampaikan dia balik lewat malam. Tidur dalam lori kerana apa? Takut besok tak boleh bangun pagi, nak kerja pagi pukul mungkin 5, 4 pagi macam itulah. Baik, kita ke hujung talian 669-11897.
Dan sebentar nanti saya akan bacakan pengalaman seorang pendengar jiran sebelah rumah yang mengatakan dia syak yang jiran sebelahnya ada pelihara toyol dan pernah duit dia hilang dan dia rasa itu adalah perbuatan jirannya. Tapi saya tak nak sebutkan sebab ini dia khususlah tinggal mana, blok semua dia kasih. Nak bercerita boleh, tapi jangan sampai kita mengaibkan orang. Jangan buat tuduhan tanpa bukti yang kukuh. Baik, kita ke hujung talian dahulu. Sebentar nanti saya akan kembali dengan kisah daripada pendengar kita tentang jiran sebelah yang disyaki memelihara makhluk tuyul. Sebab duitnya katanya dah banyak kali hilang. Hello, selamat tengah malam. Hello, Casey. Ya, siapa bercakap ni? Alia. Alia, apa khabar? Baik. Ni bawa panggilan dari mana, Alia? Saya dari Clementi. Silakan orang Clementi, tentang apa ni? Okey, Casey, dulu macam semalam saya pernah, Casey pernah cakap kan, kalau macam kita ternampak benda tu menghalang kita punya jalan, kita nak jalan terus ataupun kita nak patah balik. Ini semalam lah. Jadi apa anda buat? Okey, pasal saya pernah kena macam gitu. Okey, Ada satu kali tu, pasal dulu saya tinggal daerah Jurong tu isi, dekat extension sana. Okey. Okey, dulu saya kerja hotel, jadi saya selalu balik lewat malam lah. Okey, dalam selalu saya naik transport dalam pukul 2 lebih 3 lah saya sampai rumah. Jadi satu kali tu saya dah sampai bawah lift ni. Dekat lift lobby ni saya macam tiba-tiba macam hari tu saya tak sedap hati tau Casey. Sekali dari jauh saya nampak macam tempat pasal saya turun situ depan blok. Jadi saya jalan sikit tu terus sampai kat lobby tau. Jadi saya tengah jalan ni pasal saya punya lift tangga ni dia macam tersembunyi daripada tersembunyi sikit tau daripada tembok tu lah. Okey, jadi sekarang saya tengah nak jalan terus ni, kita macam saya terperasan tau ada macam benda putih tau Casey duduk kat situ. Macam duduk gitu lah, dia macam bersandar kat tembok. Okey, saya cakap tu bulu gila lah Casey. Sekali saya pun alamak naik pasal rumah saya tinggal 4, jadi macam saya tak ni sangat lah. Jadi saya kata alamak benda ni kat sini pula saya cakap. Jadi saya diam lah, saya pun bodoh macam cekangkan hati, saya cakap aku tak rasa kau, saya cakap itu. Jadi saya lift kebetulan memang dekat bawah. Jadi saya pun baca selawat lah, saya baca selawat, saya masuk lift. Saya tak pandang benda tu tau Casey. Tangan saya ni meraba-raba dekat lift tu, saya butang saya nak kecil tinggal 4. Yelah, dah takut siapa nak pandang. Itu tak apa. Sekali saya pun dah pintu dah tutup, saya macam saya dah lega lah pasal benda tu dah hilang kan. Sekali Casey bila saya keluar lift tingkat 4, dia tunggu saya kat tepi tangga. Kemudian apa reaksi anda bila anda nampak anda keluar dari lift tu seolah-olah dia ada di tingkat 4 tepi tangga sedang menyandar tu, apa anda buat? Dia bukan menyandar kali ni Casey, dia berdiri betul-betul kat tepi tangga, dia berdiri. Jadi apa anda buat? Lari ke? Turun balik ke? Macam mana? Itulah. Daripada situ, saya tu sini lah. Pasal dah dekat, pasal rumah saya ni 2 pintu daripada lift. Okey, Jadi apa lagi ke sih? Saya dengan macam orang gila, limpang pukang lari, ketuk pintu macam nak harap. Pasal kunci saya dah tak boleh nak keluar. Saya dah tak boleh fikir tak sih. Saya ketuk pintu macam nak harap. Sekali kebetulan bapak saya belum tidur. Jadi bapak saya kata apa, bapak saya pula buat hal. Bapak kata apa, kau jangan masuk dulu, kau tunggu luar. Buka pintu cepat, buka pintu. Orang dah takut saya dah ketakutan. Jadi so saya tunggu luar pula. Sekali kata kau tunggu dulu kat luar. Sekali kata cepatlah, saya dah nangis tau, gigil saya pasal benda tu kat tangga je kan. Sekali bapak saya kaya dalam masa tak sampai 5 minit lah, bapak saya kata kau tunggu sekejap. Bapak saya keluar. Bapak saya tunggu kan, bapak saya tutup pintu. Dia boleh tutup pintu balik ke sih. Saya bilang alamak, bapak saya apa bapak nak buat ni, saya cakap. Sekali bapak saya keluar kan, bapak saya buka pintu, dia buka gate kan, saya kata cepat masuk. Habis saya pun masuk lah. Saya masuk, lepas tu bapak saya macam, saya dengar bapak saya macam marah barang, macam marah dengan orang gitu tau. Macam kau duduk luar, bapak cakap, kau jangan kat sini, bapak saya cakap. Sekali dia dah gitu tu, bapak saya kata kau pergi mandi terus tidur. Sekali bila saya dah mandi, saya dah tidur semua. Satu malam lagi saya tak boleh tidur je sih. Pasal tingkat bilik saya di macam diketuk-ketuk, macam nak pecah lah tingkat bilik saya ke sih. Pasal rumah saya rumah koridor, jadi macam tingkat saya tu menghadap koridor. Jadi dia ketuk kat situ lah. Saya menggigil lah tu malam, tak boleh tidur sampai pagi. Itu pengalaman yang anda kata seolah-olah menghalang jalan anda nak pulang ke rumah terima kasih lah. Yang penting anda dah selamat. Boleh offline sekejap? Sebentar ya.
Pendengar 897, sini ada kisah yang saya terima. Saya baca SMS ni, saya dah meremang bulu rumah. Dan saya perlu anda berikan perhatian sepenuhnya dengan kisahnya pendek. Tapi bila anda cuba bayangkan anda dalam situasi pendengar berikut ini, anda akan terasa seramnya keadaan itu. Kadang-kadang bila kita dalam rumah dalam keadaan selamat, mungkin sebelah ada orang, mungkin sedang dengar dengan rakan-rakan MG12 ni, tak terasa seramnya. Tapi kisah yang diketengahkan, ini dia. Seorang pendengar, namanya mana tadi ni? Ini dia, Nazira berkongsi, dan Nazira mengatakan bila terkena gangguan ini, beliau terus tak pergi kerja. Bukan cuti MC, bukan, sendiri tak nak kerja sebab dia bertugas shift malam. Sampailah dia ditugaskan pada waktu yang lain, bukan malam. Jadi bila dia shift malam tu ataupun shift petang balik malam tu, inilah gangguan yang berlaku di rumahnya. Dan mungkin kebetulan tempatnya agak sama, Jurong West Extension. Saya balik rumah setelah saya kerja. Habis kerja sampai rumah, transport hantar saya, kata Naziha, pukul 1 lebih pagi. Setiap hari saya permanent malam. Jadi apa yang berlaku, Casey? Katanya di sini bila saya berjalan daripada kolong blok nak pergi menuju ke arah lobby lift pada hari kejadian, hati saya rasa tak sedap. Hati saya rasa sesuatu ada yang tak kena. Saya pun singgah sebentar, pergi ke peti surat untuk mengeluarkan surat ataupun melihat surat apa yang ada lah. Jadi kata Naziha pada malam yang disebutkan. Suspense sikit lah, kita kembali selepas pesanan berikut ini. Suspense. Okey, pendengar 897. Jadi Naziha menceritakan tentang awal tadi. Dia balik daripada tempat tugas 1 lebih pagi. Kisahnya memang seram. Dan sekarang ni anda cuba pejamkan mata. Katanya dipendekkan cerita, saya menuju ke arah lift. Bila sampai, lift dah terbuka. Tingkat 1 saya masuk dalam. Kemudian ada seorang makcik sedang berjalan menuju ke arah lift. Saya tekan butang, pintu terbuka. Makcik tu masuk, berdiri di belakang saya. Sebelum sempat saya tekan tingkat rumah saya dan tanya makcik tingkat berapa, saya tengok tingkat 11 dah ada orang tekan. Jadi makcik ni tinggal tingkat 11 sebab saya tinggal tingkat 8. Pendengar misteri jam 12. Pintu lift tertutup, makcik berdiri di belakang. Casey, bau makcik ni, Casey, punyalah wangi macam bau sejenis bunga yang digunakan oleh orang-orang India. Saya tak pasti nama bunganya, kata Naziha. Lift rumah saya jenis yang ada cermin di bahagian hadapan, boleh nampak luar. Bila lift tu naik tingkat 2, boleh nampak luar. Bila lift tu naik antara tingkat 2 dengan tingkat 3, nampak tembok. Bila nampak tembok, boleh nampak reflection belakang. Saya nampak makcik sedang berdiri di tingkat 2. Reflection tingkat 3, makcik sedang berdiri. Reflection tingkat 4. Pendengar 897 FM, saya terpekik dalam lift sekuat-kuatnya. Makcik di belakang saya, mulutnya ternganga, Casey, saya tidak main-main. Ternganga lebih kurang panjangnya sampai ke bahagian dada makcik tersebut. Matanya terbeliak. Saya nampak sekejap sebab bila lift naik antara tingkat 3 dan 4, ternampak membuat saya terperanjat. Kemudian saya dalam lift, Casey, nak tunggu tingkat 8. Lift bergerak. Punyalah lama, Casey. Semakin lama saya kesut. Makin depan rapat badan saya dengan lift. Di belakang makcik tu dah bersuara. Hanya Tuhan yang tahu perasaan saya. Lift sampai tingkat 8. Saya keluar, lari dan tak pandang belakang. Malam tu saya menangis. Nazia menceritakan suami saya sampaikan panggil bapa saya datang rumah. Bapa saya bacakan saya air
beri saya minum untuk tenangkan saya, kurangkan badan saya dari menggeletar ketakutan. Sejak hari itu saya tak pergi jumpa doktor pun. Saya sendirilah yang tak nak pergi kerja kerana akan balik malam. Lebih kurang Casey 2 bulan lebih tidak ke kerja sebab ketakutan. Kemudian setelah hari demi hari, bapa mentua saya datang dan beri saya minuman yang dibaca. Semakin hari semakin saya kembalikan semangat saya. Terima kasih. Selamat tengah malam dari Nazihah. Wah, saya ni boleh terbayang pula. Nazihah, saya cakaplah, kisah awak ni buat saya segan nak naik lift balik malam ni. Seram, babe. Apa tak seram, ini betul seram. Terima kasih Nazihah, kisah yang pengalaman cukup menarik sangat-sangat lah. Dan beliau sendiri kata, saya tak ada jumpa doktor Casey, saya sendiri ambil cuti, terus tak nak pergi kerja. Oh lah, tak tahulah kalau anda jadi macam tu apa anda buat dalam lift terperangkap nak buat macam mana? Terpekik je lah Terima kasih bagi anda yang sedang memantau Misteri Jam 12. Terima kasih lah bagi anda kirimkan SMS yang berkongsi pengalaman dan yang suka dengan kisah-kisah pada malam ini. Wah, ada yang kata memang menyeramkan dan saya nak tahulah sebenarnya yang Nazihah kata dalam kiriman ini, bau bunga yang orang India suka gunakan. Bunga jenis apa tu? Mungkin ada rakan-rakan kita yang berbangsa India sedang mendengar, apakah antara bunga kegemaran yang anda gunakan? Mungkin sebab saya pernah tengok juga kadang-kala dijadikan macam satu kalung bunga tersebut. Bunga apa tu baunya? Baunya kuat dalam lift tersebut. Yalah, nampak makcik tu diri, lepas tu naik atas lagi nampak masih berdiri. Naik atas lagi makcik tu mulutnya tenganga sampai ke dada, dengan mata mungkin terbeliak ke, dengan rambut kusut masai. Saya tak tahulah, ini saya cuma imajinasikan suara dalam lift. Ini patut jadikan satu plot lah dalam filem Baik, saya akan teruskan dengan pemanggil kita selanjutnya. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Terima kasih sekali lagi pada Nazihah. Kisah anda memang membuat saya meremang dan kita akan teruskan dengan siapa di ujung talian. 669-11897. Terima kasih pada peringkat kita yang tanya ni, Skyband tanya nombor telefon Ria berapa. Lepas tu ada sahabat kita namanya Syabi. Katanya dia kasih nombor lagi baguslah. Terima kasihlah Syabi kena membantu Baik, silakan 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Hello. Hai, siapa bercakap tu? Ni Rahim. Rahim, buat panggilan dari mana Cik Rahim? Di rumah sekarang. Dan anda dengar tadi kisah Nazihah seram seram. Awak tinggal tingkat berapa ni? Tingkat 6. Naik lift jugalah Naik lift. Baik, kisah anda tentang apa Rahim? Silakan. Saya ni tentang sekolah menengah Ishan. Okey, apa yang berlaku? Okeylah, dulu bila tahun 2005 bila saya menengah 1. Kita ni ada sebuah CCA dipanggilkan NPCC. Kita ni ada annual camp bulan 6 Jun. Kali ni kita punya cikgu kita suruh kita berjalan-jalan dalam satu sekolah. Dan itu malam 12 tengah malam. Saya ni dengan kumpulan saya tengah jalan-jalan, tengah cek-cek, boleh katakan crawling. Cikgu suruh orang jalan tepi-tepi gate, cek tepi hutan, tengok ada benda suspicious lah. Kali kawan saya yang perempuan ni Cina terkejut dengan bunyi katak. Bila dia tengok, dia makin dengar katak tu punya suara, dia datang makin dekat. Sekali kawan perempuan saya ni suluh lampu kat katak tu. Apanya terkejut dia nampak wajah muka orang. Di mana ni? Kat rumput lah. Bila dia pekik, dia terus lari pergi kat kantin. Habis kita semua kejar dia lah, cakap asal kau lari. Dia cakap dia nampak wajah muka orang kat rumput. Jadi kita pun takut-takut lah, bulu rumah kita semua naik. Dan kita cari cikgu kita.
Dan kita call tak dapat. Dan kita bilang kita punya mem Sarjan, nama dia Sarjan Rauda. Dan kita bilang dia kata okay, tak apa. Sekarang korang punya kerja pergi kat science room, naik tingkat 4. Okay. Dia kata dia nak nampak orang kat jalan-jalan kat sana, jadi tolong check lah. Jadi kita pun dengar dia punya instruction, dan kita ikut. Kali kita ikut, dia naik tingkat 4. Casey nak tahu apa kita nampak? Kita nampak cekak. Berapa ramai yang nampak tu? 3 orang. Termasuk budak Cina tu? Budak Cina perempuan tu tak, dia tak ikut. Okey. Dia dah nangis melalak. Dan lepas tu kita pun buat bodoh lah. Kita tak nak ganggu, takut dia ikut kita sampai besok pagi kan. Atau kita semua. Nanti kita jalan lalu cekak tu, kita pun macam umat kami baca bismillah ni semua, baca ayat-ayat. Kita jalan pergi ke fitness corner. Habis kita pun nampak cekak. Kita pun stop kat tepi. Kita macam mengendap. Kita tengok dia tengah bernyanyi-nyanyi, mendukung sebuah bayi. Kita jalan tembus tembok, masuk ke tandas lelaki. Kita pun tengok lah sekali mengendap. Sekali dia riba, kawan saya lelaki Rizal ni cakap kat saya, diam lah, jangan kacau aku. Dan saya pun cakap siapa kacau kau? Bukan kau kat belakang aku belakang kau. Tiba-tiba dia tengok belakang, dia pingsan. Saya apa lagi tengok dia siapa pingsan? Woi, bangun. Terus belakang saya cakap, dia nampak aku Saya pusing belakang, tengok pelan-pelan. Saya pun terpekik terus lari. Biarkan kawan saya kat belakang kat toilet tu. Lagi saya pun macam nak nangis lah bagi cari cikgu. Terima kasih Rahman kisah anda ya. Baik, itu dia. Macam mana kalau betul-betul kisah tu berlaku, sanggupkah anda tinggalkan rakan anda seorang diri di belakang? Dan semoga anda terhibur dengan Misteri Jam 12. Dan ingat, minggu depan seminggu saya tidak bertugas lah. Selama seminggu saya tidak bertugas, cuti lah. Jadi harap maklum, saya dah beritahu anda siang-siang. Dan ada hari DJ Zah akan dapat ambil alih tugas saya. Tapi ada hari DJ Zah tidak dapat ambil alih tugas, akan ada DJ lain ambil alih tugas. Dan akan tiadalah Misteri Jam 12 ya. Baik, anda yang ada kisah misteri boleh hubungi saya. Saya masih terkenang-kenang, terbayang-bayang kisah Nazihah tadi tentang penampakan makcik dalam lift, mulutnya ternganga luas. Lah, memang menakutkan. Baik, kita ke hujung talian dengan kisah selanjutnya. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Selamat malam, Messi. Selamat malam, siapa ni? Nizam ni. Nizam, panggilan dari mana? Nizam dari panggilan dari tempat kerja. Dan silakan pengalaman anda tentang apa, Nizam? Pengalaman saya senang saja. Kat tengah laut ni pasal silakan. Okey, tengah cerita dia macam gini. Setiap hari, tempoh hari saya keluar kerja malam dalam saya 3 pagi. Lepas tu saya dengan kawan saya, lepas saya kena pergi buat encourage lah, macam hantar barang ke sampai pergi ke kapal. Dalam perjalanan daripada warehouse pergi ke terminal yang nak naik bot tu, lori kita barang sikit je. Cuma tapi nak jalan tu susah, berat. Tapi bila kita jalan tu, saya tak tahu apa yang kat belakang ni Kita jalan je lah. Bila sampai penjuru tu, dah angkat barang, dah naik bot, macam ada perasaan ada kain putih kat atas barang tu. Jadi bila dah naik bot dalam perjalanan nak pergi ke kapal tu, tiba-tiba bau wangi lah. Satu kabin tu boleh dengar bau lah kat bot tu Bila tengah perjalanan tu, macam dia nampak ada satu kakak ni tengah berdiri kat air terapung-apung. Dari situ kita kena teruk lah. Macam-macam hal dia buat lah, kena bot tu lah. Tiba-tiba kena angin ribut macam-macam, tapi tak hujan pun tak ada hujan.
Itu kisah saya semalam ni. Terima kasih ya. Casey ada satu benda ke? Casey cakap pasal bunga yang Casey tak tahu Pasal apa? Bunga yang tadi. Bunga. Bunga tu yang orang India selalu pakai tu bunga melo. Bunga melo terima kasih ya. Sama-sama Casey. Begitu juga kata-kata teman-teman kita yang kirimkan SMS. Casey melo lah di Facebook. Casey melo lah. Ada kata Casey ataupun melo bahasa Melayu. Ada kata bunga melati ataupun jasmine. Okey, ada yang kata bunga melati Ada kata bunga melo. Ada kata Casey bunga frangipani. Ini saya tahu ni bukan sebab saya tak pernah dengar kawan-kawan bangsa India saya menggunakan bunga frangipani Awak sebelum embo saja. Frangipani Ayolah, ada ini salam Casey. Saya dari Hong Kong, Sophie sedang mendengar Misteri Jam 12. Wah, jauh ni Baik, kita ke hujung talian. Silakan 669 11897. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, siapa tu? Zack sini. Zack, ada pengalaman apa Zack? Silakan. Pasal buat silakan. Pasal apa? Selalu saya kata sama mak saya yang tu hari kan. Hello. Ya, silakan terus. Tapi tu macam saya macam orang buat saya lah, macam nak bunuh mak saya. Habis saya ambil gunting kan, cucuk saya punya kaki lah. Tak tahu pasal manusia ni cemburu semua. Hello. Ya, silakan terus. Tapi tu saya pun nak tahu kenapa orang semua ada benda macam tunjuk show off semua. Jadi ada ilmu nak tunjuk lah macam tu. Sampai saya punya fikiran pun tak ada. Sampai saya ambil gunting kan, cucuk saya punya kaki semua. Jadi anda buat ni anda tak sedar lah? Tak sedar. Seolah-olah macam kena rasuk je mula lah. Kena rasuk. Jadi anda nak tahu bagaimana benda ni boleh berlaku lah. Terima kasih Okey, terima kasih. Baik, jadi mungkin ada yang boleh berikan jawapan. Dan teman tadi tu yang bertanya soalan tu, anda boleh lungsuri Facebook Ria 897 ataupun Facebook saya, dan beberapa yang lain boleh berikan pendapat pandangan anda. Yang ada di sini juga yang kirimkan katanya okey, terima kasih lah kerana mengingatkan saya. Baiklah, saya akan tutup tirai. Jumpa anda esok malam ataupun malam ini jumpa anda. Sekali lagi, minggu depan saya tidak bertugas dan kita terus berhibur dengan Ria Insomnia sampai pukul 6 petang nanti sebelum Aura Syai dan juga Adi Rahman bersama anda dalam Paparazzi Pagi. Terima kasih dan terus bersama dengan Ria Insomnia.